Alright guys, okay, kita hari ni nak pergi dekat kedai dekat Sungai Buloh. Jauh gak ni kita pada Seremban pergi ke Sungai Buloh. Kita nak tengok juga barang-barang dapur mana yang boleh pakai. Sebab kita pun baru nak pindah tapi kita ambil barang-barang yang kita boleh pakai lah. Okay, jom. Kita dekat Sungai Buloh. So banyak je barang dia. Kalau korang nak cari barang-barang second hand boleh cari kat sini tau. Barang dia tak adalah buruk. Macam baru juga. So harga pun berpatutan lah bagi Alip. So tengok kalau macam-macam ada. Korang boleh tengok macam-macam. Suka-suka buat sambal pun boleh. Okey. Ada orang pun nak tengok kipas pun ada. So yang paling menarik adalah yang ni. So ni kita bercadang nak ambil chiller ni. Chiller 3 pintu ni. Sebab apa nanti kita nak buat banyak sikit air buah kita. Dan penyimpanan dia kalau 3 chiller ni, 3 pintu ni lebih sejuk lah. So kualiti pun terjamin. Dan harga dia pun boleh tahan juga, not bad ni. Dekat 3,000 juga kan. Kalau kita beli baru pun dekat 5,000 juga. So memang macam-macam lah. Macam-macam ada. Baru so tungku ni pun ada. Kalau nak lama punya ada, baru punya pun ada. Tengok 3 tungku kita mungkin pakai 5 lah macam biasa lah. Sebab apa? Supaya korang dapat makanan cepat. Korang dapat makanan cepat, korang pun seronok. Dekat Sungai Buloh, daripada Seremban ni kita datang ke Sungai Buloh dekat Kundang dekat area Kundang Kuang. So memang harap-harap kita dapat harga best price lah. Kita tengok bos tengah lagi. Kita dah settle dah menyelam tadi macam menyelam bandar lah. Padahal kita menyelam barang-barang dapur. So bos pun dah pilih semua, alhamdulillah. Dapat jugalah banyak juga barang. Okay, so lagi kita nak menyelam pergi ke mana? Kita pergi ke Nilai 3 guys. Alright. So jumpa nanti kita pergi kat Nilai 3 right? Bye.